Alright, Assalamualaikum guys. Okay, so aku sekarang dekat Segamat. Aku daripada Keluang pergi Segamat. Dan sekarang pukul 12 lebih. Sebab Segamat jauh kat sikit. Okay, dan hari ni kita buat apa? Hari ni kita buat LC V1 2010. Dah 15 tahun. Tak pernah buka, tak pernah apa. Bukan tak pernah buka lah, tapi enjin dia memang tak pernah turun, tak pernah overhaul. Top set pun rasanya tak pernah ni, tak tahulah. Tapi kita tengok dia punya enjin memang macam tak ada orang usik. Right, so inilah enjin dia. Okay, macam tak ada orang usik. Okay, tengok nampak enjin dia. Itu spare tank dia. Tak ada rupa spare tank kan. Tapi tak apa, kita buat je. Okay, so motor ni dia nak buat apa? Ini motor ni memang semua standard, masih standard. Ini dah racing ni. Okay, tapi tak tahulah jenama apa. Dah pudar dah. Ini tak tahu tahun bila tukar. Okay, dan kita nak buat apa kat motor ni? Motor ni masih standard LC54. Dan kita nak buat apa? Kita nak letak 57 basic sekali overhaul. So kita akan turunkan enjin. Ini LC V1 ES ni ES. Okay, 2010 rasanya dia pakai 5 clutch plate. Rasanya lah, aku main teka je. Tengok nanti kita buka baru kita tengok 5 clutch plate ataupun 4 saja clutch plate. Okay, so kita nak turunkan dulu, and then kita akan leraikan enjin dia. Lepas tu tak tahulah berapa lama kita akan basuh enjin ni. Sebab enjin dia macam gitu. Okay, tapi jom kita buat. Macam yang korang tahu, magnet Yamaha, dia untuk kita jack dia, kita kena letak skru kat 3 tempat ni. 1, 2, 3. Okay, untuk kita jack kita akan guna ni duduk sini kan. Dan kita akan tolak, kita akan ketatkan skru tengah ni untuk dia tarik macam gitu. Okay, ketiga-tiga skru tu akan duduk dekat ketiga-tiga celahan ni. Okay, dan tadi aku dah buat, dan ada satu thread yang tak elok sangat. So aku just paksa masuk skru lah untuk kita tarik kan. Masuk skru, and then kita tarik, thread tu dia terus loose. Okay, kalau korang tengok ni, aku pakai tiang blok ni memang aku akan pakai tiang blok. So nampak dia tarik sekali thread. So aku tukar yang lain pun sama juga, nampak tarik. Ini yang first rasanya, yang tadi yang second. So kita tak boleh nak tarik magnet ni disebabkan kita tak boleh nak tarik dengan proper lah, disebabkan thread ni ada satu loose. Okay, so kita tak boleh nak tarik proper. Kita jack, and then skru tu asyik dia akan terlepas, dia akan asyik terlepas. So aku try guna cara yang klasik, which is cara klasik ni tak adalah efektif sangat. Aku just sendal kat belakang ni, kita tolak, kita macam congkir, lepas tu kita ketuk tengah ni. Okay, kita ketuk guna tukul lah. Okay, dia tak ada efektif sangat, tapi saja cuba-cuba kok lah kita keluar kan. Tapi dia tak keluar juga. So memang magnet ni memang ketat. Jadinya aku kena fikir balik lah. Kena fikir macam mana nak keluarkan. Sebab kalau memang thread tu loose, memang susah nak keluarkan jack, keluarkan magnet motor Yamaha ni, motor Yamaha LC. Alright guys, so pagi-pagi ni ada satu berita yang sangat gembira untuk enjin motor ni. Berita gembira dia ialah magnet dia sudah tercabut keluar. How come? How I do that? How can I do that? How the magnet can
go out from the crankshaft? Let me tell you, it's a simple trick, but not everyone can do it. But it's a simple trick lah. Okay, let me show you. Alright, so let me tell you this lah. And first of all, I just gamble around. The thread one is loose, right? So I'm gamble. I put the something we call putty stick, apa semua bagai tu, yang macam plasticine. Lepas tu kita letak situ, ingatkan benda tu kuat, tapi tak kuat pun. Dia still tercabut. Okay, it still take off lah. So I wonder what can I do to take off this magnet from the crankshaft. And then I thinking. Today I thinking. Today, this is the third day I'm doing this engine. Instead of this engine, I already done one engine. That is special case. From not a special case, but that's the engine from the motor at Pekan Nanas. This is from Segamat. Alright. So instead of I'm doing this engine complete before the Pekan Nanas done dulu. Right. So because of this, today I'm thinking how we want to take out without welding. Because when we welding, the magnet is damaged. The magnet will be broken and damaged and cannot be used at all lah. So we can save this magnet by we to it again lah. Okay, we to it. Okay, just like that lah, just like this lah. Okay, just like this. I not put it properly, but it's like this lah. Okay, so I'm thinking. What I got is I put this is here. Okay, but I take off. This is the D-rust ataupun kita panggil WD-40 lah. Okay, D-rust ni I spray it between this crankshaft and this magnet. I spray until it get wet. Then I put the butane gas, sembuh dekat tengah ni. I put it, the gas spray here. Upon 10 second or 15 second macam tu lah. So when I take out this, the crankshaft will become like freezing sikit lah. So and then I put this here again. I put this here. Okay. So mana ni. So I put this strong big strong screwdriver. I put it here, and then I cokeh. I put a pressure my hand on this to take out. I put a pressure, cokeh gini, and then at the same time I kick this engine. I pijok. Okay. I put my foot on this engine to this engine not moving lah. So I and then I ketuk with the hammer, the big hammer lah, big strong hammer at here. So we lapik this bush so we don't damage the thread. So we ketuk it. I ketuk in 5 times or 6, 7 lah, macam tu lah. Ketuk, and then suddenly the magnet kepong. It take off lah. And we can take off the magnet without damaging, broke the magnet damage. And then we can continue our work lah to overhaul this engine. The magnet is taken off. Taken off already. So let's continue, and then we see
the other parts of the engine, is it broken or not, and then we just so kotor lah, right? But let's do it. Alright gang, so sekarang dah petang dan sebelah enjin kita dah basuh sekali dengan dua benda ni, dua cover ni. Okay, kita dah basuh lah. Kiranya kita pegang ni, tangan kita tak kotor lah. Okay, kita pegang, kita tak kotor. Tapi dia masih tak nampak bersinar lah. Dia tak nampak bersinar, nampak? Dia macam dia punya luaran dia pun macam tak nampak bersinar lah. Okay, nampak macam enjin zaman 90-an. Okay, dan inilah asal dia. Ini yang kita tak basuh lagi. Tengok, nampak? Nampak tak? Nampak? Ni nampak dalam dia. Nah, nampak tu? Itu oren kan? Ni. Nah, hitam. Itu semua kena berus tu. Duk guna benda ni, duk sapu-sapu, tak tangkap. Kena berus, guna ni. Guna ni. Kena berus. Sebab dia dah menjadi tumpukan-tumpukan hitam. Dia macam lapisan grease yang melekat ke enjin. Dan dia melekat. So kita layu-layu pun dia melekat. So kita kena berus. Ni bahagian luaran dia memang berkecamuk lah, bercapuk dengan pasir-pasir, minyak hitam leaking bersemua ni. Dah struggle untuk membasuh enjin ni. Ini memang lagi bercapuk tadi. Belah sini lagi bercapuk tadi, ni penuh ni. Dia ni sejam lebih buat casing ni saja. Ni casing ni tak kira lagi. Ni dalam ni pun nampak tu. Nampak yang ni. Ni bahagian susah nak berus ni. Nampak ni. Ada korang mesti akan bagi cadangan dekat aku dekat komen. Bang pakai chemical ni lah, lepas tu rendam diesel dengan air sabun apa semua. Cara-cara tu dia memang berkesan. Okay, tapi dia tak berkesan dekat enjin yang macam ini. Okay, dia kalau guna chemical tu kena pakai pure punya tu, and then still kena berus juga. Still kena berus juga. So kalau macam gini, aku pernah buat cara aku lah. Okay, aku pernah buat dan beberapa kali jugalah aku buat benda tu. Okay, apa yang aku buat dan aku pernah buat lah benda tu. Buat apa? Buat ni lah. Aku membersihkan. Kenapa muka aku flawless lah? Ada filter ke? Tak apalah, biarlah. Flawless nampak handsome sikit. So cara dia, kita just bersihkan dulu dengan petrol macam yang korang nampak apa yang aku dah bersihkan tu. Cumanya kita tak dapat puas hati lah tengok dia tak bersinar, dia tak nampak silver aluminium tu. So cara aku untuk kita clear lapisan luar dekat surface tu, benda-benda yang melekat tu, aku guna rust remover. Rust remover ni dia menghakis segala apa yang dekat surface tu. Dia akan menghakis. Dan aku pernah buat, aku guna chemical tak boleh, aku guna itu tak boleh, apa semua dekat enjin tu.
Enjin tu memang legam, lagi legam daripada ni. And then aku macam owner motor yang aku buat hari tu, dia ada rust remover. Cakap, oh cuba try rust remover. Aku pun try lah. Aku layo. Hilang. Putih melepak enjin tu. Tapi jangan buat dekat bahagian ada cat lah. Tapi bahagian ada cat pun okey je. Cumanya kita tak layo sangat bahagian ada cat tu. Kita layo bahagian yang bahagian dalaman. Luaran dia pun untuk enjin tengah ni boleh lah. Okey. Dia layo yang gitu. Kita sapu. Kadang sapu sekali tak hilang, 2-3 kali baru dia hilang. So tangan kena aktif lah. Okey. So tu tips aku. So sekarang ni aku tak tahu dekat Keluang ni mana nak dapat rust remover. Tempat baru. So tak semua benda aku tahu kat sini. Okey. Itulah cerita dia. Enjin kali ni yang sangat mencabar bagi aku lah. Okey. Dan enjin macam ini memang tak sesuai sangat untuk buat bengkel bergerak. Sebab aku akan stay dalam 2, 3, 4 hari dekat rumah customer. Kalau tak 2, 3, 4 hari pun 2 hari, pagi sampai malam. Memang banyak kerja. Memang lama nak basuh. Macam itulah. Aduh.